dan salam sejahtera. Nama saya Jeviana Anishel binti Zuji. Saya mewakili Sekolah Kebangsaan Sukau. Buku yang saya ingin ceritakan pada hari ini ialah Berani Sahut Cabaran. Buku ini menceritakan tentang Johnny dan rakan-rakannya yang memasuki tahun baru sesi persekolahan. Emilia, seorang ketua kelas, harus mensahut cabaran daripada guru kelasnya, serta melayan Karena dan juga gelagat rakan sekelasnya terhadapnya. Selain itu juga menyelesaikan pelbagai masalah yang akan ia hadapi. Seterusnya, Nolan. Nolan ialah rakan sekelas Emilia. Nolan juga mempunyai jawatan, yaitu pengawas sekolah. Nolan harus tabah dan juga menghadapi setiap karena murid yang ada di sekolah. Selain itu juga, Nolan harus tabah untuk menjadi pengawas yang baik. Seterusnya Mikael. Mikael juga rakan kepada Johnny dan rakan-rakannya. Mikael sedari kecil hidup sendiri. Namun, terkadang Mikael susah mengurus dirinya sendiri. Tetapi dengan adanya bantuan Johnny dan rakan-rakannya, Mikael dapat menjalankan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Mia memberitahu cara agar mencuci pakaian dengan betul. Johnny dan rakan-rakannya juga menolong mengemas rumah Mikael. Selain itu, memasakkan makanan untuk Mikael. Selanjutnya ialah watak kegemaran saya. Watak kegemaran saya ialah Emilia. Kerana Emilia sangat baik dan juga cantik. Emilia juga mempunyai sikap prihatin dan juga baik terhadap sesama manusia. Selain itu, Emilia berjaya mendedahkan penipuan rakan sekelasnya dengan sangat cerdik dan juga sangat baik terhadap orang yang sudah menjahat kepadanya. Watak sampingan yang saya sukai juga ialah Mia. Mia yang berbaik hati kepada semua orang. Sikap Mia sangat ceria dan juga sangat baik kepada orang. Walaupun Mia sangat pemalu, tetapi dia tetap menjalankan dirinya dan juga membantu orang lain. Walau Emilia sangat pemalu, Emilia tetap berkomunikasi dengan orang lain walau ia sedikit canggung. Nilai moral yang dapat kita pelajari hari ini ialah sentiasa membantu, bertanggung jawab, dan juga bertolak ansur terhadap orang lain. Janganlah kita melupakan tanggung jawab yang kita jalani. Tetap meneruskan tanggung jawab sehingga itu selesai. Selain itu juga, saya ingin menambahbaikan kepada buku ini. Saya ingin ia dianimasikan serta dijadikan film pendek atau film. Karena ia mempunyai nilai moral dan juga perilaku yang baik terhadap orang lain. Ia juga mempunyai pengajaran yang banyak. Selain itu, buku ini sesuai dibaca untuk semua golongan remaja. Dalamnya juga mempunyai gambar yang cantik, sehingga dapat menarik minat sesiapa sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih.